Okey, selamat tengah hari saya janji nak buat rasam tu, rasam asli tak payah rempah, itu serbuk rasam semua tak payah. Ini steady ni okey Untuk tumis tomato, daun kari, cili kering dan bawang ros. Potong kecil-kecil tumis And then yang ini kunyit, alia, bawang putih. Kasih tumbuk kasar, simpan. Yang benda ni yang orang kata tu yang tumis lah, biji sawi, alba, and then kacang kuda semua. Yang ini jintan halus, lada hitam dan biji ketumbar. Semua ada blender. Okey, macam ni. And then last call, kita pakai asam ni Jawa. Okey. Lepas tu cili kering, tomato dan ini. Okey. Yang ini video apa pula? Yang ini alia, bawang putih dengan kunyit. Tumbuk saja Then lada hitam, biji ketumbar dan jintan halus dah blender. Kita taruh sekali okey lagi. Okey, kita masuk 1 jug air Okey, kita masuk 2 jug air dan garam. Okey. Tuang asam Jawa. Rasam ni supaya sekarang musim hujan banyak budak-budak yang demam, batuk. Ini rasam ni banyak bagus. Okey, ini buat sup, tapiskan air dia, minum. Very good. Very good. Makan dengan nasi pun boleh. Okey, semua dah set Sekarang tunggu dia mendidih saja. Okey. Jangan banyak kali didih Sekali 2 kali didih dah cukup. Jangan lama-lama dididih, 1-2 kali sudah cukup didih Sekarang you taruh ni sikit. Ini sejenis getah pokok Ini sejenis getah pokok ni taruh juga. Ini akan buang segala angin dalam badan. Nanti makan ni macam rasam ni you minum tikus mesti keluar rumah tak duduk dalam. Sebab apa tahu? Asyik berkentut je. Okey, cubalah ni sebab sekarang musim budak-budak, orang tua batuk, demam. Cuba ni, minum sebanyak yang boleh, tak ada masalahnya. Okey, no side effect. Okey, selamat mencuba. Okey, rasam dah siap Aku dah taruh sikit bagi dia sejuk. Okey, ini baguslah musim hujan-hujan yang batuk-batuk, demam-demam tu. Elok amalkan minum rasam. Rasam very good stuff. Okey, selamat mencuba.